Istidraj ni apa dia? Istidraj ni pemberian Tuhan. Tetapi pemberian ini diberi kepada satu orang yang ahli maksiat sebagai tanda kata Allah sudah tidak redha dia. Na'udzubillah. Dia boleh duk cakap terah. Orang kata dekat dia, Ji, jomlah masjid malam ni. Ni, aku cakap hang jangan sentak mah. Dia pikir tu. Aku cakap hang jangan sentak. Hang ajak aku pergi masjid kan. Ni aku nak abang hang. Orang macam hang kena pergi. Hampa miskin, duit tak ada, hampa kena pergi, hampa kena semayang kuat. Orang macam aku tak payahlah. Aku cukup lah. Tuan-tuan, ada orang cakap macam ni, tuan-tuan. Juah macam ni, kalau sekadar hampa jumpa, hampa mau ingat satu aja. Apa dia? Hak dia duk dapat itu istidraj. Istidraj ni apa dia? Kelebihan Tuhan bagi dekat dia. Tapi Tuhan bagi pasal apa? Sebagai tanda kata Tuhan tak suka dia. Pemberian itu semakin merosakkan dia. Sehinggalah apabila mereka tenggelam dalam keseronokan. Seronok ni, Tuhan curah mai, Tuhan limpah mai dekat mereka rezeki yang mencurah-curah. Bila mereka duduk dalam seronok ni, Tuhan kata, kami ambil balik benda tu daripada mereka, sekali dengan kami buat mai azab dekat mereka. Bila dah jadi macam tu, jadilah mereka ni orang yang menyesal.